dengan jasmani ni adalah penting kepada pelajar-pelajar kita, kerana terutamanya pelajar college vocational lah, sebab dia mesti melibatkan budak ni fizikal, kena kental semua, sebab dia vocational ni dia lebih kepada teknikal. So selain daripada itu, pendidikan jasmani ni adalah untuk supaya pelajar ni sentiasa sihat, fizikal dan mental lah, hanya bukan setakat untuk pelajar dan kelas sahaja. So pelajar ni kena aktif dekat padang, supaya dia sentiasa cergas. So minda dia orang cegah, fizikal dia orang cegah. So kalau dia minda fizikal cegah, insya-Allah dia punya sistem pembelajaran dia mudah untuk diserap lah. So pelajar pun tak bosan lah kalau duduk di kelas baca teori semua kan. So sebenarnya bersikap memang penting untuk pelajar semua. So dia akan lihat pada dia nak belajar seronok dan berjumpa dengan kawan-kawan. So kerjasama, terutama melibatkan tim lah. Contohnya netball sekarang ni so ramai. So diorang kalau melibatkan bukan satu program je, so dia campur dengan pelbagai program. So maknanya dia punya communication dia, sosial dia tu adalah berkembang lah, bukan setakat dengan kawan-kawan satu program sahajalah. Terima kasih ke. Sebabnya soalan ini besar sebabnya nak pupuk kasih sayang dalam belajar. Maksudnya kawan ni sayang kawan ni dan bukan sebab nak pupuk kasih sayang dalam saya dan belajar. Tak ada. Belajar 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 kan. Kasih sayang lah tak adalah dia boleh bully jadi hati. Salah satu cara mengadakan aktiviti dengan aktiviti dengan dia ini secara langsung dia terpaksa bersama walaupun dia menyampah kawan ni tapi sampai tahap kalau dia tak suka kawan ni tak buat kerja dia partner semua kerja tak selesai dia nak anak pun dia mungkin akan tolong ataupun dia buang terus kawan ni tidak suka untuk diterapkan lah dia tahu kenapa macam ni betul dengan dia pun jadi kondisi sekolah. Dari segi rohani, bagaimana sekolah perlu membantu pelajar untuk memahami nilai kesyukuran dan juga tanggungjawab? Tanggungjawab maksudnya pihak kolej tu? Bagaimana sekolah dipupuk pelajar ada nilai rasa tanggungjawab pula, nilai kesyukuran. Kalau saya macam apa? Pelajar tahun akhir kan. Dia selama ni yang dia ada dekat TV ni, selama 8 semester ni kan. Sampai dengan kawan yang tak dapat dia sampai tahap ni apa? Maksudnya bila dah sampai tahap ni dah pun rasa macam sangat bersyukur sebab nanti dah masuk TV kan. Lepas tu dah berjaya hidup lah kita sampai SMA akhir. Tinggal sikit je lagi kita kena ada rasa macam bertanggungjawab untuk habiskan juga aku punya belajar dekat sini. Saya bersyukur lah sebab kita dah Alhamdulillah dia rasa waktu dia bisa terpilih dulu kan. Kalau orang tak terpilih itu dari segi satu perkara lah. Mungkin dari segi perkara lain yang seru kalau sebelum ni sebenarnya setiap minggu kita ada macam MC kan jadi benda-benda tu bagus kalau kita dapat kita cuti lah macam mana cara pun at least ada mana pendapat cikgu? Apakah aktiviti pelajaran yang membantu murid untuk berfikir secara kreatif dan kritis? Mana teknologi. Terkait teknologi. Selain daripada itu? Selain
daripada itu seperti melalui pembelajaran berbagai pembelajaran dalam projek diorang. Jadi inovasi, melalui inovasi. Dalam keseluruhan pengalaman anda, apakah nilai paling penting yang anda pelajari di sekolah? Okey, baik. Antara nilai penting yang saya pelajari di sekolah adalah hormat menghormati. Sebab pada hierarki, hormat menghormati makin kurang di kalangan pelajar. Jadi, sebagai seorang pelajar dan seorang guru, saya banyak pelajari bahawa kaedah untuk kita untuk mengajak pelajar menghormati guru, kaedah untuk kita sebenarnya kena tunjuk contoh kepada pelajar kaedah kita menghormati kawan-kawan. Dan saya menghormati adalah satu nilai yang semakin merintis pada hari ini. Jadi guru-guru perlu terapkan kepada pelajar agar perlu menghormati beberapa guru-guru, rakan-rakan dan sebagainya. Dan lagi satu, hormat menghormati perlu diajar kepada rumah. Bermula dari beberapa. Itu saja dari saya. Okey, betul saja. Pada pandangan anda, bagaimanakah aktiviti sekolah membantu melahirkan murid yang berilmu dan bertanggungjawab? Dalam setiap sekolah mesti ada aktiviti untuk melakukan. Jadi dalam setiap aktiviti itu boleh melahirkan dari segi rohani mereka. Rohani setiap agama semua sama. Mesti mereka akan patut mereka kalau kat rumah, kat sekolah, di luar mereka dan sebagainya. Mereka boleh melahirkan dari aspek rohani. Kemudian dari aspek nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mereka dalam satu task yang diorang akan buat tu, diorang mesti akan melahirkan niat yang baik dan bertanggungjawab. Okay. Contoh dalam setiap aktiviti kurikulum, kita akan ada pengurusi, naib pengurusi. Jadi mereka akan melakukan tanggungjawab untuk menjaga anak-anak buah mereka. Okay, terima kasih.